Untuk weekend ni korang dah plan nak buat aktiviti apa? Kalau korang decide nak buat masak-masak, apa kata kita buat masak-masak yang simple je, iaitu telur dadah masak cili padi. Lauk ni ramai yang dah buat. Sangat senang, sangat simple, tapi rasa dia sangat sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk bahan kisar korang perlukan 2 bahan je, cili padi dan juga kunyit hidup. Kalau korang suka pedas boleh lebihkan cili padi. Kalau tak suka pedas korang separuhkan cili padi ni. Lepas tu kita masukkan dalam 3 inci kunyit hidup. Masukkan dalam setengah cawan air. Kemudian kita boleh kisar macam biasa. Lepas tu kita boleh prepare kita punya telur dadah. Saya pakai dalam 5 biji telur. Macam biasa korang boleh masukkan sedikit garam, sedikit perasa. Lepas tu kita pukul kita punya telur ni dan kita gorengkan dalam minyak yang panas. Boleh tolak-tolakkan sikit telur ni. Bila dah garing korang boleh terbalikkan. Telur dadah saya hari ni dia hangus sikit, tapi tak apalah, tak pahit pun. Untuk kuah dia kita perlukan 1 serai dan juga 2 asam keping. Lepas tu kita masukkan bahan kisar kita tadi. Kemudian kita masakkan kita punya campuran cili ni. Masakkan sampai betul-betul masak supaya tak sakit perut. Lepas tu baru korang masukkan setengah kotak santan. Masak sekejap saja dengan api yang slow. Lepas tu korang masukkan garam dan juga perasa. Kacaukan dia sikit sebelum kita boleh masukkan telur dadah yang telah kita goreng tadi. Last sekali korang boleh masukkan hirisan daun kunyit dan juga cili padi merah. Gaul dan ratakan sikit dengan telur dan kuah tu. Kemudian siaplah kita punya telur dadah masak cili padi. Resipi dia sangat simple. Korang makan dengan nasi putih panas pun dah lengkap. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.